Hai YouTube, welcome back to my channel. Okay, so hari ni adalah first day puasa tahun 2026. So bila first day puasa ni, ramailah orang excited akan pergi ke bazar, kan? So hari ni aku akan bawa korang pergi ke bazar. Bazar mana aku tak sure lagi. Mungkin akan pergi ke bazar section 1 Wangsa Maju. Bazar tu pernah viral. So bazar terpanjang dekat area Wangsa Maju. Aku tak tahulah terpanjang dekat area Wangsa Maju ataupun terpanjang dekat area KL ni. Tapi setahu aku ada lagi besar. Tapi kalau dekat area Wangsa Maju, yang ni lah yang paling panjang. Tapi mungkin juga tak akan pergi ke Wangsa Maju satu tu sebab first day ni mesti orang ramai, ataupun pergi separuh je, beli makan balik, malas nak jalan. So untuk hari ni malam nanti tarawih aku akan pergi ke Ampang, masjid dekat Ampang, dekat Taman Dagang. Semalam dah plan dengan member aku, kita orang nak tarawih kat sana. So okay guys, aku bawa korang tengok vlog aku untuk hari ni, aku buat apa. Okay guys, sekarang kita nak on the way ke bazar. Cuaca pun elok sekarang, mendung nak hujan, tapi baru start hujan tadi ni, takkan hujan balik. Takkan hujan balik lah. Jom. Nampak dah jam dah kat situ. Jam sebab apa berhenti nak masuk bazar. Kau jamnya. Oh, dah nampak payung dah. Tak tahulah korang nampak ke tidak. Payung kuning. Ramai nak masuk ke bazar. Tengok kita nak parking kat mana ni. Kita nak parking kat mana ni. Kalau jalan sini tak boleh masuk, kita kena pusing balik. Oh, tak boleh masuk ke. Oh, cantik sini. Boleh. Sangkut lah. Cari parking lain, cari parking lain, parking lain, parking lain, parking lain. Oh, jauh ni nak parking. Oh, sampai dah kita masuk je. Ramai orang. Jalan dulu, tengok apa yang ada. Mana ada kenal bang? Sebalik mana ramai sangat. Ya, nasi tomato boleh pilih bang. Nak pakai apa? Ikan? RM100 saja.
ada Thai. Ayam tak yang ni? Satu. Dia kat Long nak bagi berapa? Alright guys, aku baru sampai rumah. Tadi pergi bazar section 1 Wangsa Maju. Ramai gila orang dekat sana. Aku rasa aku tak sampai separuh pun aku masuk. Suku je. Lepas tu aku pusing balik, dah tak sanggup. Jalan berimpit-impit satu. Berimpit tu okey lagi. Masalahnya sampai satu tahap tu kena stop, tunggu sekejap. Sebab kiri kanan kan ada orang berniaga memang banyak. Dan aku jumpa banyak juga kedai yang aku suka tadi. Beratur, tak sanggup aku nak beratur. So round cari, jumpa satu nasi tomato. Orang tak ramai, beli, balik terus. Akhir apa semua tak beli. So tak apalah, sebab malam nanti nak keluar tarawih lagi, terus moreh sekali. Alright. Guys, okay, sekarang aku dah sampai dekat masjid dekat Ampang. Aku tak tahu member aku dah sampai ke belum. Jauh parking dekat masjid tadi. So aku parking dekat food court Taman Dagang. Nampak sikit lah pergi masjid, tapi tak apalah, dekat je, tak jauh pun. Dah dekat nak masuk isyak ni. Tak tahu member aku dah sampai ke belum. Kita tengoklah macam ni. Kita on the way dulu, kita pergi dulu. Okay guys, asal kelabu ni. Sekejap, lap lens dulu. Tak bagi signal nak masuk pun. Bagilah signal. Okay guys, dah siap solat tarawih dengan member aku tadi. Tapi tak jumpa dia pun. Dia dekat tempat lain, aku tempat lain. Sekarang ni kita orang nak pergi ke Berkat Madinah depan tu. Dia macam pasar raya Arab lah. So kurma ke apa semua ada kat situ. Alright, diorang dah sampai dulu sebab diorang naik motor. Aku macam biasa dah naik kereta sebab dekat rumah aku tadi hujan turun. So lambat sikit lah. So biar diorang tunggu kat sana. Okay, kejap sampai nanti aku tunjuk. Nampak? Dah ada renovate dah. Oh lah. Oh, bau Arab. Ni kalau original lah ni, minyak wangi. Aku pernah beli dulu. Tak beli minyak wangi lah. Aku beli kurma apa dulu hari tu. Ni coklat dia ni. Okay, sebenarnya mana tu tu? Ni coklat dia ni. Ni minyak wangi ni, dulu 45 je pun, original. Ini kuat tu. Jom, nampak harga. Nampak. Pistachio. Ya. Nak beli kunafa ke? Mana? Tak. Tak suka? Manis. Manis. Nak ke? Yang Arab tak manis. Kurang. Kurang tak ada yang Malaysia je. Dia bukan ojek. Oh ni. Apa ni? Pisang. Dia Tapi ni rasanya manis sangat diorang punya ni. naga kenapa? Kenapa kau? Diorang nak beli kunafa pula. Ha? Tak tahu cakap. Dia cakap apa? Kena beli satu. Tak nak beli dulu. Tak pernah bahasa tu. Take away. Tak, kamu nak ada. Pisang ni pasal mana?
Sirap. How much this? Baik timbang. You have to go to timbang. Maybe around Oh, RM7. kena timbang dulu. Oh, timbang. Dia tak faham tadi. Timbang. Oh, okay. Ah, Timbang. Thank you. kena timbang dulu berapa gram baru tahu berapa ringgit. Dia tak ikut fish. You ingat timbang tu ayat dia, bahasa dia. Ya, mana banana ni? Banana? Ada air-air dia yang sedap. Nah, okey tak? Oh, lamb tu sih bang. Fresh lamb. Aku beli satu makan satu ni. Kenyang gila. Tak habis selalu. Ha. Keras ah? Dia memang keras macam tu. Oh, ya ke? Dia selalu makan dengan apa? Sup. Tulang. Bukan setulang. Mushroom soup. Sup tulang. Tulang. Kurma macam jenis ni. Ada shawarma lah. Tapi tak ada shawarma lagi. Kat mana? Jom. Bayar tu dulu. Kenapa anak tu kawan? Tak, ni biasa je. Biasa. Pistachio. Okey. Shawarma dulu, shawarma. What's up, guys? Juga kunafa. Oh, what? Sini tu apa? Itu tak berapa buat tu. Ada yang buat ni. Ramadan vibe. Ramadan vibe. Shawarma lamb. Lamb. Ada jus tak? Jus ada? Ada. Ada Pak, konsep. Banyak ni. Ya, baik. Pandai-pandai untuk kamu ada. Thank you, brother. Kuat so. Bau lembu. Oh, kau salam. Allah lembu. Kuat bau dia. Apa lembu ni kan? Lem. Mau ambil ni. Lem kambing. Feedback 9 per 10. Feedback 7 per 10? Kenapa? 10. Kenapa 7? Tadi kan tidak. Dia tak reti bagi feedback. Kita tanya orang lain.
Big bag. 10. Berapa? 10-10. Tu macam saya punya channel je. Location tak boleh bagi tahu. 100,000 like baru boleh bagi tahu. Jom cakap. Oh, dah selesai makan, bayar dulu. Bye. Jom, ciao. Bye, jumpa lagi. Bye bye guys. See you again. Balik lawan dulu. Sini. Okay guys, untuk vlog first day puasa sampai di sini je. So tadi pun aku dengan member aku kita orang terawih. Kita orang dah makan moreh dekat shawarma dekat sini, BRC Shawarma dekat Ampang. So sekarang pun dah tak ada buat apa, dah nak balik. See you guys next video. Okay, lepas ni ada lagi video untuk bulan Ramadan ni. Adalah aku dah plan dengan member aku, siap kita orang nak iftar dekat luar apa semua. Nanti korang tunggu next video. Alright guys, bye. Tapi sebelum tu, macam biasa, jangan lupa subscribe aku punya channel. Okay, share lah video aku, komen ke apa ke. Alright. Okay guys, thank you for watching. And jangan lupa subscribe, share and comment. Thank you guys.